Martu Kepong disebut lagi selepas kemalangan maut. Ini jalan keluarga KL setiap hari. Soalnya bukan satu nahas, tapi amaran yang berulang. Kalau kita tengok sebagai pengguna jalan biasa, isu dia mudah. Bila satu laluan berkali-kali dikaitkan dengan nahas, orang ramai mahu tahu apa yang sudah berubah. Laporan terbaru menyebut kebimbangan keselamatan muncul semula di satu kawasan Martu menghala Kepong. Antara isu yang dibangkitkan ialah kemalangan berulang, kawasan yang dianggap berisiko dan desakan supaya naik taraf dibuat segera. Awal Mei, seorang wanita dilaporkan maut dan tunangnya cedera selepas kereta mereka melanggar sebuah bas sekolah yang berhenti di tepi Martu. Ini fakta yang berat, jadi kita jangan jadikan ia bahan sensasi. Tetapi untuk keluarga yang guna jalan sama, soalan praktikalnya besar. Adakah pencahayaan cukup? Adakah bahu jalan selamat? Adakah kawasan berhenti kenderaan berat dipantau? Dan bila hujan, adakah jalan itu masih jelas dan stabil? Isu lebih besar bukan hanya siapa salah dalam satu kemalangan. Isu lebih besar ialah sistem amaran. Kalau penduduk, pengguna jalan dan laporan media sudah berkali-kali menunjuk titik risiko, audit keselamatan perlu nampak cepat dan terbuka. Sebab itu Padu X akan terus pantau isu jalan, pengangkutan dan keselamatan awam yang dekat dengan hidup harian kita. Bukan untuk takutkan orang, tapi supaya soalan penting tidak hilang selepas berita reda. Pihak berkuasa biasanya perlu seimbangkan banyak perkara. Reka bentuk jalan, penguatkuasaan, kos naik taraf dan disiplin pemandu. Itu semua benar, tapi dari sudut pengguna biasa, keselamatan tidak boleh tunggu satu lagi tragedi baru diberi perhatian. Jadi soalan paling penting sekarang, di laluan yang pernah disebut berisiko, apakah perubahan yang boleh dilihat oleh pemandu minggu ini, bukan tahun depan? Kalau anda lalu Martu atau jalan berisiko lain setiap hari, kongsi pengalaman dengan berhemah. Ikut Padu X untuk penjelasan isu semasa yang dekat dengan keselamatan rakyat.